Maria angkat. Angkat. Angkat kat sana. Ambosi kat sana. Angkat dulu. Maria angkat. Maria. Maria. Acik ke sini. Acik, kita orang ke sana. Angkat untuk Acik. Acik ni fans Tegar Bosijan Acik kata takkan tergoda. Tak akan tergoda. Tapi kalau jumpa kita tergoda ke tak tergoda Acik? Ni Acik kita. Kebetulan cushion sama kali. Hijau. Satu family Acik dia sampai sini. Unboxing. Unboxing. Buka tadinya. Dah buka. Oh iya, mak unboxing tu. Unboxing aja. Unboxing. Dia dah koyak akan risau lah. Tadi. Ros ni bunga matahari. Berbunga-bunga rumah Acik. So alhamdulillah sebenarnya kalau untuk geng-geng Angel, kalau nak tahu dekat Gudang Bosijan ni, kalau korang nak cari meja makan ke set sofa ke kan, sebenarnya ada banyak jenis kualiti dengan rate. Jangan malu, jangan segan sebab kat sini ada banyak jenis kilang yang Bosijan bawa masuk. Yang paling penting, bila Acik dah sampai sini, Acik tengok mana yang paling Acik kenal. Dan kalau Acik bawa in, ni Angel dengan tim tengah standby nak layan Acik. Lagi satu. Yang tengah dinanti-nantikan. Projek kolam ikan dekat Gudang Bosijan ni. Ini yang paling Angel tunggu-tunggu. Sebab apa? Bila launching je nanti, kita tengok siapa orang pertama yang bakal mancing kat sini. Acik setuju tak? Setuju kalau kita adakan kolam mancing dekat Gudang Bosijan? Apa kata Acik? Usul ke?